Baru ni ada aku tengok satu quote tau. Aku tak share kat hang. Selalu aku share kat hang. Betul. Aku tak tadi share kat hang lagi tu. Sebab dia cakap macam ni tau. Jangan confuse kebaikan dengan kewajipan. Bila kita nak buat kebaikan, kita kena memastikan orang tu pun dia tidak boleh menganggap kebaikan tu adalah satu kewajipan. Seolah-olah macam ni, teruklah kau tak tolong orang yang susah. Sedangkan kebaikan tu tidak semestinya wajib dibuat. Sama juga dalam konteks masyarakat tu kan. Somehow kadang-kadang aku rasa aku nak mengubah masyarakat tu. Macam mana masyarakat melihat kepada sesuatu perkara. Macam hang cakap lah, eagerness untuk buat benda tu biasanya akan terkorban. Dan end up aku rasa macam benda ni bukan kewajipan pun. Mungkin kebaikan yang aku nak buat, tapi bila kebaikan itu tidak di-appreciate, macam tak hebat pun tak apa sebenarnya. Tak berdosa pun. Apa dah faham? Untuk membuat kebaikan tu bukanlah kewajipan tu, dia tengok kepada sudut lah. Untuk menegah keburukan, itu adalah kewajipan. Berbeza kan? Bila orang tu memang dalam keadaan buat salah, kita wajib untuk tegur. Tapi kalau kita nak bagi kebaikan, itu tengok pada sudut lah.